Make fun. Lepas dah main, nak minta sorry pula. Kalau minta maaf dah terlambat kan. Apa yang you orang buat, atas you orang punya nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Sikit-sikit sudahlah, wahai Datuk Siva Kumar. Kan, jangan over sangat, kan. Kan, hang sebagai pemimpin parti MIC, mewakili masyarakat India, bendahari parti MIC kebangsaan ni. Patutnya orang tu, 3 orang DJ tu, mereka dah bersalah, tahu mereka salah, mereka dah minta maaf. Keikhlasan mereka turun ke sana. Sebab apa? Nak minta maaf, nak damaikan benda ni. Kan, kalau kita dengar Nabil, I hope this video can make everybody like ulkan benda ni. Tapi apa tindakan hang? Sepatutnya hang kena jadi pendamai. Hang kena jadi orang yang menyejukkan keadaan antara orang Melayu dan orang India. Hang tahu tak? Disebabkan tindakan hang ni, video hang ni, orang Melayu pula marah.